3 mitos tentang motorsport bike yang korang selalu dengar, tetapi wrong. Watch this video until the end of the video. Motorsport bike untuk kelajuan. Tergelak abang LC dengarnya. Mungkin design aerodinamik nampak macam superbike, tapi sebenarnya lajunya sama je. Tengok pada joki orang kata. Ya, aku faham. Memang nampak motor ni macam motor besar, tapi hakikat enjin sama dengan Y16. Peringatan untuk budak-budak yang pakai I15 atau CBR 150 ataupun yang sewaktu dengannya. Orang jangan sesekali cakap motor korang laju dekat depan budak-budak LC. Kang dia pecut kau, dia potong tegak lagi. Baru you know sky high or low. Apa benda pula tu? Langit tinggi ke rendah? Yang keenam, orang takut ambil motor sport bike sebab maintenance mahal, which is very wrong. Baik tu aku. Which is very wrong. Maintenance lebih kurang sama je dengan Kapcai. Cuma adalah sikit pepat dia yang mahal sikit dia. Tapi tak adalah sampai kena jual buah pinggang pula nak beli kan. Kurang kan. Janganlah takut. Takut pada Allah. Motor sport bike ramai perempuan minat. Salah. Muka tak ada. Ada sport bike apa guna? Cakap pakai full face je. Tak ada gurau dah. Kita hari ini bijak mengatur langkah-langkahnya. Lagu tu. Diorang dah boleh beli motor besar sendiri. Very very independent. Power puff girl. Janganlah korang ingat aku bawa motor ni aku nak ayat awet. Cuba korang perasan balik kan. Selalu korang bawa jadi pilion siapa? Member korang. Mungkin ada. Bocah. Kesimpulan of the moral of the story hari ni, aku tak ada beef pun dengan budak-budak yang bawa motor macam ni. Aku cuma nak kena kecam je. Rage bait orang cakap. Orang panggil apa? Jimbait. Bukan. Rage bait.